Kau nampak apa tulisan ni? Ni bukti yang jebat ni sebenarnya sembang ya, tapi penakut. Sebelum saya ulas, saya minta pada tuan-tuan yang tengok video ni, jangan lupa untuk share video ni kepada seramai mungkin rakyat Malaysia, biar semua orang tahu betapa penakut dan kecutnya jebat dahaka ni. Dan jangan lupa untuk follow saya sekali, okey? Dalam seminggu ni, hampir setiap hari lah jebat akan keluarkan video kutuk misi ni, kutuk peserta yang join. Dan tak cukup dengan tu, ajak pula, cabak pula orang. Siapa yang berani, jom kita jumpa. Tutup bila ZRA nak jumpa, boleh keluar pula segmen ni. Hari tu ha ajak orang jumpa sangat. Bila orang setuju nak jumpa, han cakap, oh jawab dalam video dah ha, tak payah jumpa. Cakap hari ni jebat dah keluar 3 video tau. Itu baru ZRA komen dalam live dia pasal jebat 3 minit. Kalau ZRA komen 30 minit, mau 30 video dia keluar. Saya tak sangka jebat boleh koyak seteruk ni. Dan saya tak sangka pula ZRA boleh buat dia koyak sampai macam ni. Tonton boleh pergi tengoklah video tu nanti. Memang nampak dia koyak gila-gila punya. Dia maki ZRA macam-macam. Dia kata muka macam mangkuk jamban, tarik, butuh. Memang nampak betul ya kata dia koyak dalam video tu. ZRA jentik dia sikit je tuan-tuan. Tak sampai 3 minit pun dia keluar sampai 3 video tau. Jadi betul lah ZRA cakap bodoh is real lah. ZRA reply dia 3 minit tak sampai. Dia reply balik ZRA 3 video. Satu video 12 minit, 13 minit tau. Jadi nasihat saya kepada jebat dahaka, sudah-sudahlah duk bash-bash orang. Dulu mungkin hang boleh bash orang lah sebab orang tak reply, orang tak layan, orang mungkin takut dengan hang. Tapi sekarang dah lain bro. Kalau sekarang hang rasa hang berani, hang jangan ingat orang takut dengan hang. Jadi apa pandangan tuan-tuan berkenaan statement jebat ni? Jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk follow saya sekali, okey?